kembali lagi di TVSS SK Tergantung untuk hari ini. Pada hari ini sudah berlangsungnya perasmian penutupan minggu STEM dan perasmian pusat sumber. Jom kita saksikan. Sekarang kita sudah berada di Petain Zoo. Apa je yang kat dalam ni? Jom kita tengok. Jom. Di sini terdapat banyak haiwan seperti kambing, burung, rakun, ular pun ada. Kalau korang nak tahu, inilah rakun. Petain Zoo ni dari mana? Orang daripada Sungai Buloh, daripada Aurora Trading. Berapa banyak haiwan dekat sini? Orang bawa ni lebih daripada 50 jenis haiwan. Apa haiwan kegemaran abang kat sini? Haiwan kegemaran saya adalah rakun yang ada kat belakang. Bang, nak tanya boleh? Okey, tanya apa tu? Ni haiwan apa? Okey, yang ni iguana. Kanan dia apa pula? Okey, dia kita bagi dia buah apple. Lepas tu carrot dengan buah pisang. Bang, ular ni makan apa? Okey, ular ni kita bagi, kalau yang besar kita bagi tikus. Kita bagi arnab. Arnab yang kecil lah. Tapi kalau ular yang kecil macam ni, kita bagi dia tikus. Ni ular ni berasal dari negara mana? Okey, ni ada yang daripada Asia Tenggara, ada yang daripada Eropah. Perasaan saya rasa takut dengan kambing dengan tak adalah takut dekat burung sama dia. Dina, ada excited. Rasa gembira. Mula dia takut tapi lama-lama macam dah tak takut dah lah. Mula takut dah juga. Saya kena kejar dengan kambing semua tapi bila saya pegang macam tak takut. Kakak dia juga takut. Seronok. Happy. Sangat seronok ah. Sebab boleh main sabun dengan kawan di zoo. Lepas tu ada lagi lah macam-macam permainan lah. Okay, sekarang ni kita dah ada dekat kedai Bubble Gum. Burger Bubble ni dengan harga RM5 sahaja. Sesiapa pun yang nak beli, boleh beli dekat kedai ni. Jom kita tengok. Sekarang kami berada di padang untuk melihat roket air. Jom kita tengok. Jom. Di sini saya berada di reka cipta model jambatan. Terdapat pelbagai hasil reka cipta murid-murid di sini. Jadi jom kita tengok. Salah satunya ini adalah reka cipta saya.
Hasil kerja saya pula yang ini. Saya bertanya, boleh? Apa inovasi korang? Susah ke senang? Kalau yang senangnya, bagi kita senang lah sebab bahan-bahan semua diberi. So kita just buat je. So kita buat sabun biotic soap. Kenapa biotic soap? Tik ni berkaitan dengan titi gantung. So kita kenakan nama dengan biotic soap, biotic titi gantung soap. So boleh tengoklah kita punya hasil. Sabun buatan kami juga dijual. Yang besar ini harganya ialah RM2 dan yang kecil pula RM1. Bahan alami yang digunakan dalam pembuatan bunga telang ialah aloe vera, essential oil dan madu kelulut. Inilah hasil video kami yang mendapat tempat naib Johan dalam pertandingan Innovators of Tomorrow di peringkat daerah. Kami sedang memainkan game matematik yang kami buat dalam Scratch.